Jabatan Peguam Negara AGC mengarahkan pihak pendakwaan untuk meneruskan rayuan berhubung pembebasan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman daripada 4 tuduhan subahat pecah amanah, salah guna harta dan pengubahan wang haram membabitkan dana RM1 juta milik Angkatan Bersatu Anak Muda Armada. Arahan itu dimaklumkan menerusi surat kepada Timbalan Pendaftar Mahkamah Persekutuan siang tadi. Timbalan Pendakwa Raya Datuk Wan Shahrudin Wan Ladin yang juga pengarah kanan bahagian perundangan dan pendakwaan SPRM ketika dihubungi memaklumkan surat itu dihantar kepada mahkamah sekitar jam 9.10 pagi tadi. Jumaat lalu, Mahkamah Persekutuan memberi tempoh seminggu kepada pihak pendakwaan untuk menilai semula sama ada mahu meneruskan rayuan terhadap pembebasan ahli Parlimen Muar itu. Presiden Mahkamah Rayuan Datuk Abu Bakar Jaiz yang mengetuai panel 3 hakim berkata, pendakwaan perlu membuat keputusan jelas dan memaklumkan mahkamah dalam tempoh itu. 25 Jun lalu, Mahkamah Rayuan melepas serta membebaskan Syed Saddiq selepas membenarkan rayuannya untuk mengetepikan sabitan dan hukuman penjara 7 tahun, 2 sebatan dan denda RM10 juta yang diputuskan Mahkamah Tinggi.